Jika korang mencari controller gaming yang low budget tapi powerful, aku rekomenkan Solaris EOS Pro ni. Ini adalah controller keluaran Fantech collaboration dengan T-Evolution antara dua brand teknologi dan gadget yang on top jugalah. Apa benda yang membuatkan controller ni sangat-sangatlah power dan multifungsi? Jom kita tengok sama-sama. Dari segi packaging memang tak mengecewakan. Kotak keras, design cantik, nampak controller kat tengah ni. Lepas tu dia punya information dia lengkap, penuh information kat sini. Kalau dia punya packaging dah cantik, apa lagi barangnya? Inilah dia controller Solaris. Telajak Laris. Wow, betul-betul cantik dia punya design dia, warna dia, bentuk dia, handle dia. Lepas tu butang dia sangatlah smooth. Wih, ada RGB lagi. Memang betul-betul cantik, guys. Korang tengok tu, memang tak bising ya bila main. Sangat satisfying bila tekan butang. Ada juga butang dekat belakang ni. Ini sangat sesuai untuk orang yang mencari experience gaming yang terbaik. Yang paling best, dia support PC, Steam, iOS, macOS, tvOS, Android, Tesla Vehicle, Cloud Gaming, Game Pass. Dengan satu device boleh guna macam-macam device. Korang pakai iPhone boleh guna, korang pakai Android boleh guna, Switch pun boleh guna pakai controller ni. Dalam satu set, korang akan dapat wireless USB adapter. Lepas tu pad D boleh tukar dan juga thumbstick. Lepas tu korang akan dapat manual book dan juga kabel ni. Ini salah satu keistimewaan dia. Boleh guna secara wireless ataupun wired. Boleh pakai ni ataupun Bluetooth. Boleh ke depan. Sorry. Woi, padu Harga memang gila-gila tak masuk akal. Nanti kalau korang teringin nak beli, aku dah sediakan siap-siap di beg ku. Jadilah pro player gamer dengan Solaris.